Allah. Tak dengar suara ya, Cik Anis. Cuba unmute. Dah unmute dah. Okay, baru dengar. Alright. Baru dengar. Okey, teruskan. Sekejap saya try. Okay, boleh dengar lagi kan? Okay, saya nak Boleh. share screen sekejap ya. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nama saya Anis Okey. Akila. Okay, saya nak ceritakan daripada pengalaman saya sendiri. Saya tak ada sakit macam sakit belakang ke, sakit pelikat ke. Setakat ni Alhamdulillah tak ada lah kan. Jarang lah ada. Jadi saya nak ceritakan dari segi comfort, keselesaan dan juga penampilan untuk wanita yang berbadan besar lah macam saya. Okey, sebelum tu saya nak ceritalah saya sebelum jumpa Alora Seamless Bra ni. Okey, saya sebabkan saya badan besar, soalnya dia punya burger kat dengan tepi tu lagi obvious lah kan. Lagi senang nampak lah. Jadi saya selalu kena beli bra tu kan. Kalau boleh nak sebanyak cangkuk yang boleh sebab nak wide, nak very wide dia punya bahagian tepi tu. So biasanya dalam 4-5 cangkuk lah. So kalau dah 3 cangkuk pun kita dah susah nak pakai kan. So bayangkan kalau nak sangkutkan 5 cangkuk tu, nak coordinate setiap cangkuk tu satu-satu dekat dengan belakang tanpa kita nampak. So memang terseksa lah juga kan. So kalau lagi satu, kalau macam saya badan besar ni, lilitan dia besar, kebiasaan bra yang saya jumpa dekat dengan pasaran luar tu, bila lilitan besar, cup dia pun automatik besar. So itu jadi masalah kat saya sebab saya lilitan besar tapi cup taklah berapa nak besar kan. So jadi macam susahlah kita nak cari yang betul-betul saiz yang padan. Okay, lepas tu pun sebelum ni saya memang ada banyak jenis bra. So bra kat dengan rumah lain, untuk keluar lain, untuk bersukan, untuk beriadah pun semua lain. Soalnya dan last kali saya paling benci kalau ada orang ambil gambar saya daripada arah belakang. Maksudnya nampak belakang saya lah. So memang saya tak ada gambar. Saya korek juga, try korek gambar-gambar lama. Memang tak ada satu pun gambar saya daripada belakang. So saya tak boleh nak compare lah. Sebab selepas ni saya akan tunjukkan gambar saya selepas pakai bra lah ya. Okay. Okay, ni lepas pakai bra. Okay, lepas dah beli bra. Saya start beli Alora Seamless Bra Julai 2024. Taklah lama sangat sebab kan waktu launch dulu kan, saiz paling besar memang habis. Tu paling cepat habis. Dan kalau ikutkan measurement saya pun, 2XL tu sebenarnya kalau ikutkan tak muat. Tapi bila saya fikir balik, saya pakai Alora Pants 5XL pun muat. So why not just try kan? So saya pun beli jugalah 2XL. Tapi kalau ikutkan muat je. Pakai Alora Seamless Bra ni, 2XL pun muat. Dia tak ada rasa ketat. Dia tak ada rasa ketat. Maybe sebabkan ada flex move tu. Soalnya saya pakai ikut bawah. Kalau walaupun saya punya hip besar, tapi dia muat untuk lalu. Soalnya dia muat untuk lalu daripada bawah, tapi dia tak loose. Dia tak adalah jadi macam merenggang loose kan, dia tak ada. Soalnya paling best kali Alora Seamless Bra ni kita tak perlu nak adjust tali bahu. So sebab dulu kalau adjust tali tu kan, kalau longgar sangat dia melorot.
Tapi kalau adjust ketat, kalau kita nak bagi melorot, kita adjust ketat sikit, dia berbirat dah pula dengan sini kan. Tapi kalau dengan Alora Seamless Bra ni memang tak ada lah masalah tu. Tapi sebelum ni, saya pernah je beli seamless bra yang brand lain lah kan. Dia tak ada adjust kat tali. Sound hilang. Dengar sebab tak tahu kenapa tiba-tiba dia tertukar. Okey, dengar. Okay. Soalnya seamless bra yang sebelum ni lah kan, yang brand lain, walaupun dia tak ada tempat untuk adjust tali bahu tu, dia still melorot lah. Soalnya memang tu jadi masalah lah kan. Okay, kalau kita tengok kat gambar ni, okay, gambar ni yang first kali ni, tak ingat saya sekejap, bulan puasa hari tu kot, bulan 3. Soalnya kita boleh nampak lah kan, tak berapa nak nampak kat belakang kan. Dia lagi smooth lah. Belakang saya tu dia nampak lagi smooth. Tapi sebabkan gambar ni kan baju gelap, so tak berapa nak nampak sangat kan. So tadi saya decide untuk ambil gambar sekali lagi lah. So pukul 6 petang tadi saya ambil sekali lagi gambar dengan baju yang lebih cerah. So yang nampak kan macam smooth lah. Kira kalau sekarang ni macam bila kita pakai, bila saya keluarkan, saya macam lagi confident. Sebab apa? Sebab burger tu kurang nak nampak. Soalnya kalau orang nak ambil gambar dari belakang pun saya dah tak heran dah. Soalnya tak kisahlah kan. Soalnya lepas ni Alhamdulillah lah, lepas saya pakai Alora Seamless Bra ni, memang saya buang semua bra-bra yang lain. Memang saya buang. Sebab saya pakai Alora Seamless Bra ni untuk semua occasion, termasuk waktu saya exercise. Soalnya kalau untuk semua wanita, tak kisahlah yang dalam kesakitan ke ataupun tak ada sakit apa-apa pun, cubalah pakai Alora Seamless Bra ni sebab confirm, saya confirm tak nak pakai bra lain dah. Itu sajalah perkongsian saya setakat ni. Okay, terima kasih. Sama-sama. Thank you so much, Anis. Very interesting ya. Very interesting.